Korang tengok tilam tu bersih tak? Cuba vacuum sekali, tengok apa yang keluar. Haha, korang tengok ni. Baru tahu selama ni korang tidur atas apa kan? So guys, ini dia Haier Handheld Ultrasonic Mite Remover. Jom kita vacuum. First aku tengok katil aku ni macam cuci je, tapi bila dah vacuum walaupun sikit je, korang tengok bekas habuk dia ni. Macam tak percaya. So, beza vacuum ni dengan vacuum biasa, dia ada 12,000 high frequency vibration per minute. So dia getarkan bahagian sini untuk make sure fabric dan habuk tu dia terangkat keluar. So barulah dia akan sedut. And dekat bahagian bawah ni juga dia ada UV light and udara panas. Yang ni untuk membantu mengurangkan bakteria, and dia akan keringkan juga permukaan kalau lembab. Yang best untuk filter dia menggunakan jenis multi layer filtration. So habuk yang dia sedut memang takkan ke udara. Korang tengok lepas aku dah vacuum atas katil aku, dia punya debu tu apa sebenarnya yang ada tu. So guys, kalau korang nak make sure atas katil korang ni betul-betul cuci, especially yang ada anak kecil tu kan, dapatkan yang ni sebiji. Macam biasa, kalau korang nak link aku sediakan dekat bawah.